Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempersembahkan cerita rakyat Penglipur Lara yang bertajuk Hikayat Malim Deman. Pada suatu ketika dahulu, negeri Bandar Muar berada di bawah pemerintahan seorang raja yang bernama Malim Dewa. Malim Dewa mempunyai seorang isteri yang bernama Tuan Puteri Lindungan Bulan. Kedua pasangan ini memperolehi seorang putera yang bernama Malim Deman. Ketika Malim Deman telah meningkat dewasa, dia telah bermimpi terjumpa seorang lelaki tua yang berjubah putih dan berjanggut panjang. Lelaki tua tersebut telah menyuruh Malim Deman untuk pergi mengembara ke hulu Sungai Muar, di mana di sana beliau akan menemui seorang puteri yang cantik dan akan menjadi pasangan hidupnya. Tanpa membuang masa, Malim Deman terus meminta restu kedua ibu bapanya untuk pergi mengembara ke hutan belantara untuk mencari pasangan hidupnya. Pengembaraan Malim Deman ke hutan belantara bukanlah sesuatu yang mudah. Anjing buruan dan orang kanannya, Bujang Selamat, telah mati kerana tidak tahan menderita mengharungi hutan belantara yang tebal, onak duri yang menyakitkan, menghadapi kekurangan bahan makanan dan berpanas dan berhujan. Walaupun begitu, akhirnya Malim Deman sampai ke Taman Nenek Kebayan, di mana tempat tinggal puteri dari kayangan turun mandi dan bermain. Bagi mendapatkan puteri bongsu, Malim Deman telah menyamar sebagai pengail dan kononnya sedang mengail berhampiran dengan kawasan puteri bongsu dan adik-adiknya mandi dan bermain. Malim Deman telah berjaya mencuri baju layang Tuan Puteri Bongsu, dan ini menyebabkan puteri bongsu tidak boleh pulang semula ke kayangan. Dengan bantuan Nenek Kebayan, akhirnya Malim Deman dikahwinkan dengan Tuan Puteri Bongsu dan mereka pulang ke Bandar Muar. Setelah beberapa tahun lamanya, Malim Deman dan isterinya telah memperoleh seorang putera. Walau bagaimanapun, semenjak puteranya dilahirkan, sikap Malim Deman mula berubah. Dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Malim Deman asyik berjudi, menyabung ayam dan memesra dengan si kembang Cina yang menyebabkan puteri bongsu merajuk hati. Puteri bongsu berhasil mendapatkan baju layangnya kembali. Dia pun membawa puteranya kembali ke negeri kayangan untuk balik ke pangkuan ayahanda dan bondanya. Malim Deman insaf terhadap perbuatannya itu, lalu dia ingin mengembara ke negeri kayangan untuk mengambil balik isteri dan puteranya. Dengan pertolongan Puteri Terus Mata, Malim Deman berjaya terbang ke kayangan. Semasa Malim Deman di negeri kayangan, dia terpaksa melakukan penyamaran dan kemudiannya bertarung beradu kekuatan dan kesaktian dengan Mambang Molek, iaitu tunang Puteri Bongsu dalam satu sayembara yang diadakan. Akhirnya, Malim Deman berjaya memujuk Puteri Bongsu dan membawa pulang isteri dan puteranya ke istana. Malim juga telah mengahwini Puteri Terus Mata sebelum mereka terbang ke kayangan untuk mendapatkan isteri pertama dan putera Malim Deman. Malim Deman membawa isteri-isterinya balik ke istana dan mereka hidup aman bahagia. Puteri Bongsu dan Puteri Terus Mata juga menjadi kawan baik. Malim Deman akhirnya menjadi seorang ayah yang baik. Sekian itu saja daripada saya.